Nampak apa ni? Ni adalah Railway ECRL. So hari ni aku berada di Atabara Residence. So Atabara Residence ni berada di antara UIA dan Kota Sas. Boleh kata tengah-tengah jugalah di antara UIA dan Kota Sas tu. So hari ni aku nak bawa korang view rumah di Atabara Residence. Ni adalah rumah dia. So selamat datang ke episod 2 view rumah di Atabara Residence, Kuantan, Pahang. Jom kita tengok apa barang free yang korang dapat kalau korang beli rumah ni. So ni adalah dia punya porch. Boleh muat lebih kurang 2 biji kereta. Apa barang free yang korang dapat dekat depan ni adalah korang akan dapat free tile bila korang punya loan dah lulus. Contoh tile dia macam ni. Ni tile yang korang akan dapat lah. Okay. Belum masuk rumah dah dapat free barang tile kan. Jom kita masuk dalam apa barang free yang korang akan dapat kat dalam. So ni dia punya ruang tamu. Agak luas. Tapi barang free yang korang akan dapat kat ruang tamu ni tak ada. Tak ada barang free. Apa yang korang nampak ni je lah yang korang akan dapat. So ni dia punya bilik bawah tangga dia. Boleh lah korang nak simpan harta karun ke, korang nak main nyuruk ke, tak ada hal. Itu atas korang je. So ni dia punya kitchen. Kitchen korang akan dapat free tu. Sinki dapat free 2. And dekat bawah ni ada satu bilik. Dalam bilik ni korang dapat free tingkap lah. Okay lah kan, siapa nak bagi. And dekat tingkap bawah ni ada toilet juga. Korang dapat free ni. Ni free. Tu free. Jom kita tengok ruang belakang dia. Ruang belakang dia memang nampak terus lah Railway CRL ni. And barang free yang korang dapat ni je lah. Rumput-rumput. Pasir ni pasir putih tu. Dah macam pasir pantai dah aku tengok. Ni je lah korang dapat. Lebih kurang keluasan dia dalam 24 kaki lah. Jom kita tengok dekat tingkat atas pula. Apa barang free yang kita dapat dekat tingkat atas. Berapa bilik ada dekat tingkat atas. Aku pun tak tahu. Jom kita tengok sama-sama. Uish. Tangga dia agak tinggi lah. So gula lah kepada pembeli. So ni ruang atas dia. Boleh lah korang nak buat tempat lepak ke, main game ke, tengok TV kan. Yang penting korang jangan terjun pula daripada sini. Tapi ni kalau terjun pun possibility untuk hidup tu ada lagi lah. Jom kita tengok dia punya master bedroom. Ni master bedroom dia agak luas. Ada bilik air sekali. Korang akan dapat free tu dan itu. Okay lah, siapa nak bagi free kan. Ada beranda sekali. Boleh lah tempat-tempat lepak kan. Korang rasa stres ke apa, boleh lah lepak sini. Nak main gelongso pun boleh. Tapi tak adalah panjang sangat gelongso dia. Pandai-pandai korang lah. Jom kita tengok bilik dia. Sekejap tutup ni dulu. Jom kita tengok bilik dia lain. Ni bilik ketiga dia. Kia luas juga. Dapat free tingkap. Ni dia bersambung dengan toilet bilik sebelah sekali. So ada toilet sekali. Ini free. Ini free. Ini pun free. Banyak barang free tau. Jom kita pergi bilik sebelah. Sama je saiz dia dengan bilik yang ketiga ni. Ni barang free. Tu je lah.
So bilik ketiga dengan keempat ni saiz dia lebih kurang sama kan. So itu sahaja yang korang akan dapat kalau korang beli rumah ni. So luasan tanah rumah ni, luasan tanah dia dalam 22 kali 87. Luas jugalah sebenarnya 22 kali 87 ni. And harga dia bawah 500k. Apa lagi yang korang akan dapat kalau korang beli rumah ni? So harga dia bawah 500k. Korang akan dapat rebate ada beberapa ribu. Kalau korang nak tahu, korang kena roger lah. Dan free tiles bila korang dah lulus loan. Tu je lah. And barang-barang free yang aku tunjuk kat dalam tadi lah. Tu je. Jangan lupa like, follow, comment, share, subscribe. Apa-apa je yang korang boleh buat untuk support. And I'll see you guys in the next episode, okay?